Bagan Datuk Perak, 459 mangsa daripada 157 keluarga masih berlindung di dua pusat pembinaan sementara PPS susulan banjir yang melanda sejak 24 November lalu. Pegawai Daerah Bagan Datuk Nazrul Fazami Muhammad berkata keperluan penutupan ke semua PPS secara berperingkat akan dibincangkan bergantung kepada keadaan semasa banjir dan keselamatan kediaman mangsa. Pada ketika ini, PPS yang dibuka di daerah Bagan Datuk adalah sebanyak 2 PPS lagi daripada 4 PPS yang kita buka sebelum ini, dan mangsa yang ada di PPS kita ketika ini adalah seramai 459 mangsa dengan keluarga yang terlibat adalah sebanyak 157 keluarga. Beliau berkata demikian kepada kru Berita Al-Hijrah dalam sidang media di Pejabat Daerah dan Tanah Bagan Datuk, Perak petang tadi. Dalam pada itu, usaha mengeluarkan air di kawasan terjejas pula diteruskan dengan 3 buah ekskavator di lokasi ditentukan Komando Operasi Bencana iaitu Ketua Polis Daerah Bagan Datuk Muhammad Ali bin Muhammad Jali dan 1 backhoe untuk mengorek parit-parit yang tersumbat. Selain itu, kerja mengepam air dan penggunaan kunci air diteruskan oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS 24 jam. Sebagai langkah tambahan, 3 buah lori tangki dari Majlis Daerah Kampar dan Majlis Perbandaran turut dibawa masuk bagi memperkuat aliran keluar air di kawasan yang masih bertakung. Hujan lebat berterusan sejak 23 hingga 27 November menyebabkan 4 mukim terjejas dan PPS pertama dibuka pada 24 November sebelum Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB diaktifkan pada malam yang sama. Baik, di sebalik usaha menempatkan mangsa di PPS dan kerja mengeluarkan air yang giat dijalankan, operasi banjir di Bagan Datuk pastinya berdepan pelbagai cabaran untuk memastikan penduduk kampung di daerah itu selamat. Ya. Jadi untuk mengupas lebih lanjut, kita bersama wartawan Al-Hijrah Khadijah Faizal di lokasi. Izzah. Izzah. Kami akan cuba hubungi Khadijah Faizal kembali selepas ini jika keadaan mengizinkan. Kita ke laporan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Perak. Assalamualaikum. Izzah, silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio, dan ketika ini sedikit perkembangan yang ingin saya kongsikan mengenai banjir di Perak, dan saya berada di salah satu lokasi yang terjejas dari 3 lokasi iaitu Bagan Datuk, dan di Bagan Datuk ini membabitkan 4 mukim yang masih terjejas oleh banjir melibatkan 32 kampung, dan ketika ini saya berada di Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Bagan Datuk, dan ketika ini bersama saya dengan Tuan Muhammad Azroisan Wahab iaitu merupakan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Hutan Melintang selaku Timbalan Komando Operasi Bencana Daerah. Baik Tuan, mungkin boleh kongsikan sedikitlah apa menjadi faktor utama kepada banjir di daerah ini walaupun dah berpuluh-puluh tahun berdepan situasi yang sama. Okey, punca berlaku kejadian banjir di daerah Bagan Datuk ini adalah berpunca daripada akibatnya jumlah cuaca yang luar biasa yang membawa hujan yang luar biasa akibat berlakunya daripada taupan Senyap di beberapa kawasan di perairan Selat Melaka, dan banjir kali ini adalah lebih teruk berbanding daripada yang berlaku 40 tahun yang lalu, lebih kurang 4 tahun yang lalu. I see. Okey, jadi kalau kita lihat di kaca televisyen ya, pelbagai agensi sepasukan ini cuba untuk membantu penduduk dari menjadi mangsa banjir dan khususnya untuk memastikan mereka ini dalam keadaan yang selamat. Jadi komen Tuan. Okey, kerjasama setiap agensi penyelamat di daerah Bagan Datuk ini amatlah baik, dan kita telah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana melalui Pegawai Bencana Daerah iaitu Tuan DO, dan untuk menyelaraskan operasi-operasi
penyelamatan dan dibantu oleh Komandan Operasi Tuan OCPD dan saya selaku timbalan Komandan Operasi membantu dalam kerja-kerja penyelesaian operasi penyelamatan di PKOB. Mungkin yang terakhirnya, bagaimana untuk memastikan mereka, penduduk ini untuk tidak lalai dan bersiap sedia, memastikan mereka ini berhati-hati untuk sebarang kemungkinan bencana banjir yang akan datang, mungkin gelombang kedua? Okay. Nasihat kami di PKOB Bagan Datuk menasihati agar penduduk yang terkesan banjir sebelum ini agar berhati-hati dan menyediakan kit-kit untuk kit-kit yang mudah dibawa untuk berpindah sekiranya menerima arahan berpindah daripada pihak berkuasa dan kena peka dalam situasi yang di mana kena pasti sekiranya untuk berpindah. Okay, baik. Terima kasih Tuan untuk perkongsian itu tadi dan sedikit info dari info bencana banjir JKM. Sebanyak 12 PPS dibuka untuk di Perak ini, membabitkan 3 daerah yang terlibat iaitu Hilir Perak, Bagan Datuk dan juga Banjung, melibatkan 1,581 mangsa dari 448 keluarga. Dan itu saja yang dapat saya kongsikan setakat ini dari Perak. Kita kembali kepada rakan setugas di studio. Iza Faizal live dari Bagan Datuk Perak. Kita berehat